Udah dengar tak bunyi tu bunyi apa? Inilah bunyi mouse. Mouse ni bunyi dia senyap je. Ini bukan sebuah mouse yang bagi saya memang bagus lah untuk anda yang tengah main game tu kan. Tapi tak nak kacau orang sekeliling. Bunyi dia memang sangat senyap. Cuma sebelum anda beli, anda kena tahu saiz tangan anda sesuai tak dengan mouse ni kan. Sebab kalau nak beli mouse ni, ini saiz 4. Dia ada banyak saiz untuk Armageddon ni. Rata-rata lah kalau tangan lelaki, kalau tangan macam saya ni, ni saiz 4 dia macam ngam-ngam ni kan. Kalau dapat besar saiz 5 lagi sedap sikit lah. Kalau perempuan lalu saiz 3 macam tu dah okey dah. Tapi bergantung pada orang juga. Better pergi test dulu kat kedai kan. Kalau ngam, bolehlah beli online. Disebabkan inilah mouse gaming, jadi dia akan ada wire. Sebab apa? Sebab kita tak nak delay dia waktu anda main game. Dan kalau anda kaki game, nilai CPI tu sangat penting. Kat sini kita ada 12,000 CPI. Lagi tinggi, lagi bagus. Dan lampu yang ada kat sini, anda boleh customize. Sebenarnya bukan setakat lampu, tapi button-button yang ada kat sini pun anda boleh customize gunakan apps dia. Tapi kenapa dia senyap kan? Sebab dia pakai switch jenis Huano dekat sini. Lagipun bila anda main game tu, anda akan pakai headphone. Jadi anda tak nak dengar pun bunyi ni. Orang sekeliling yang dengar kan. Rasa kadang menyampah juga bunyi mouse yang kuat-kuat tu. So lepas ni member tak bising dah. Bini anda tak bising dah sebab bunyi mouse ni kan. Boleh lenyap lah kan lah. Kalau pakai kat office tu meter juga. Orang pun tak tahu anda tengah buat kerja apa kan. Rupanya senyap-senyap dah siap kerja.